Yang satu set talam RM70. Okey, jom. Dalam set talam ni kita ada nasi biryani lah. Okey, sebab ni signature dekat rumah Kawah. Nasi biryani Madinah boleh makan 3 ke 4 orang. Selambak macam ni, 3 scoop lagi 1 scoop. Banyak macam ni selambak, okey. Biryani tak ada kismis ni. Dia tak ada kismis tapi kita ada kurma. Sebab ni nasi biryani Madinah, okey. Kita bagi dengan acar timun. Sebab nasi biryani tak ada acar timun, dia tak kena. Cukup tak? Nak lagi? Boleh minta lagi? Boleh. Cukup dah, Acar tak ada masalah. Okey, untuk set talam ni kita ada bagi 1 ketul lamb shank. Tengok ni. Ini kita punya sizing lamb shank. Kita bagi you 1 ketul macam ni, ni besar. Lepas tu ada 1 portion daging. Okey, macam ni. Daging. Kita bagi you 1 portion. Alright. Dan juga ayam. Ayam ni kita bagi 2 jenis. Bukan 1 jenis je. Ni ayam roast berempah. Dia macam ayam masak merah. Tapi rasa dia lagi sedap daripada ayam masak merah. You kena try dan you baru tahu rasa dia macam mana. Tak cukup lagi. Kita bagi lagi 1 ketul ayam. Ni ayam goreng berempah. Okey. Yang ni nak yang mana satu? Nak peha boleh? Nak peha boleh. Kita bagi you 1 peha ya. Okey. Tapi peha ni dia macam kecil lah. Saya bagilah lagi 1 kan. Dia macam kecil. Dia tulang dah tak ada kan. Jadi kita bagi satu lagi. Nampak ni? Jom kita makan. Wah, tengok lamb shank dia. Lembut gila. Alamak. Makan macam ni je. Lembut lah. Lembut. Semua lembut lah. Lembut. Dia bagi 2. Isi dah hilang sikit. Kulit dia crispy, dalam dia juicy. Sedap. Kak nak tambah kuah sikit. Atas boleh tak? Lagi sikit. Alright. Terima kasih. Nasi biryani ayam goreng. Nak tambah apa pedem? Tambah apa pedem? Limau ais 1. Sirap ais 1. Teh ais. Semua ais.
Ayam goreng 2. Terima kasih Encik. Sekejap saya bagi resi. Okey, nanti dah bunyi buzzer, Encik ambil makanan kat sana ya. Wah, signboard dia besar gila.